Adalah speaker tu kadang-kadang pecah. Dan setiap tahun sebenarnya ada saja orang yang offer untuk tambah baik. Tapi Bagi saya banyak perubahan yang sebelum dan sekarang ni. apa yang berlaku era PA system ni, bunyi tu, sound tu terlepas, tak contain atau tak terkurung di dalam surau tu. Itu menyebabkan dia tak berapa jelas dan setiap tahun sebenarnya ada saja orang yang offer untuk tambah baik, tapi dia masih lebih kurang sama masalah dia. Speaker tu kadang-kadang pecah. Bila kita lontarkan suara kita, pecah menyebabkan suasana ataupun keadaan tu menyebabkan suara tu tak sampailah ataupun tak jelas. Dia banyak kepentingan. Sebab surau tu kita guna setiap hari kan. Satu untuk solat, untuk azan semua tu kan. Lepas tu bila program-program macam ada seminar, sekolah panggil luar seminar apa kan, ada ceramah, so PA system tu amat penting lah. Bila banyak perubahan yang berlaku dari segi pemasangan, dari segi nak set up tu senang. Saya nak masuk dekat bilik teknikal tu sangat. Bunyi makin baik. Jadi kalau bahagian bawah surau tu boleh dengar lebih baik lah. Kalau sebelum ni agak pecah, kali ni alhamdulillah kedengaran tu sangat-sangat jelas. Bila ada berita ditaja oleh Ikram Batu tu, ya Allah, sangat-sangat bersyukurlah. Dan alhamdulillah, terima kasihlah kepada Ikram Batu yang sudi menyumbang penggunaan PA system ni. Masa pemasangan tu masa bulan puasa tu, saya yang deal dengan installer tu kan. So masa installer tu memang diorang ni timing pun time bulan puasa. Lepas tu memang fit lah jadual diorang ni pun. Saya tanya diorang, dia kata banyak tempat lagi diorang kena cover. So saya kata dia sempat ke ni? Dia kata insyaAllah dia akan buat based pada timeline lah. Tapi alhamdulillah saya tengok diorang punya kerja memang terbaik lah. Kerja-kerja diorang memang memuaskan lah bagi saya. Andai katalah berlakunya permasalahan PA system dan sebagainya, saya akan cubalah cadangkan tim Muazzin Navy ni untuk handle ataupun kelolakan permasalahan yang berlaku. Diorang ni kerja memuaskan, lepas tu base ikut timeline. So saya recommended lah. Saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan kepada pihak Ikram Batu, terutamanya YDP Ikram Batu Tuan Haji Muhammad Zukri yang menyokong dan memberi dana untuk sumbangan ni untuk memperbaiki kita punya PA system ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ikram Kawasan Batu. Terima kasih sangat untuk Ikram Kawasan Batu. Terima kasih Ikram Kawasan Batu. Muazzin Heavy. Ini masjid Kami juga. Laungan pesona